Tuan-puan, hari ni kita nak pilih kat mana kita nak beli emas, kat mana kita nak mulakan platform simpan emas kan. Dia ibarat macam kita pilih jodoh. Bila tuan-puan nak pilih jodoh, adakah cantik dah cukup? Tak kan? Cantik, cantik, berilmu kan, berpendidikan, beragama. Tu ada ciri-ciri dia, betul? Bila nak pilih syarikat emas mana kita nak mula pun kena ada ciri-ciri dia. Yang pertama, harga per gram yang rendah. Okey? Harga per gram yang ditunjuk tu semua orang boleh letak harga yang lebih rendah. Tapi adakah boleh deliver dengan harga tersebut? Adakah tuan-puan boleh beli dengan harga tersebut? Terutamanya ketika harga emas turun. Yang kedua, spread yang nipis. Sama juga. Ada je tempat yang boleh letak spread yang rendah. Spread yang nipis. Tapi adakah syarikat tersebut boleh deliver spread yang rendah ni? Penyebab emas. Yang ketiga tuan-puan, stok yang sentiasa ada. Bila stok sentiasa ada, barulah betul harga yang rendah. Harga tu kita boleh deliver. Yang keempat, syarat jual yang tak cerewet. Okey, ini spread dah rendah, tapi bila nak jual tak boleh pula. Yang kelima, ada cawangan yang banyak untuk mudahkan kita nak jual. Antara ciri yang tuan-puan kena tengok, yang keenam adalah kena ada seujang. Okey, kena ada seujang tuan-puan. Untuk bimbing tuan-puan, untuk guide tuan-puan.